ucap terima kasih atas kesediaan Datuk Menteri Besar memberi kerjasama penuh pada inisiatif atau ikhtiar Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat melalui Majlis Aidilfitri Madani di Bacuk, di kawasan Pantai Irama yang indah dan permai ini. Kelantan telah menetapkan beberapa projek utama. Tahun ini saya memutuskan supaya projek tempatan banjir yang mengikut fasa kerana belanjanya sangat tinggi patut disegerakan kerana kita tak sanggup lihat tiap tahun kerajaan silih berganti, kerajaan persekutuan begitu rupa, tetapi masalah banjir tak terkawal. Jadi sebab itu saya minta Petra dan juga Kementerian Ekonomi dan Kewangan melihat beberapa kaedah baru. Saya rayu pada saudara, kekalkan semangat perpaduan ini dan bekerja kuat untuk jaga negara kita. Saya yakin kalau prestasi kita begini, lonjakan ekonomi begini, insya-Allah Malaysia dalam 1-2 tahun ini kita boleh lagi lonjak keupayaan kita sebagai satu negara hebat di rantau ini. Saya yakin insya-Allah. Syaratnya pimpinan politik, pegawai-pegawai kerajaan, guru-guru dan para ulama itu menjalankan peranan kita masing-masing, mengangkat martabat, harakat dan darjat umat dan negara kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.